Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak syarikat, pihak Butik Bahijah Auffiq kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual hari ini. Saya Nurul Nabila, pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan. Tujuan sesi hari ini adalah untuk mendapatkan maklumat serta memahami dengan lebih mendalam bagaimana bisnes puan ni ditubuhkan dan bagaimana bisnes ini beroperasi. Baik, untuk memulakan soalan, boleh saya minta puan memperkenalkan diri serba sedikit. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wirda Amani, berumur 30 tahun dan latar belakang pendidikan diploma Perbankan Islam. Baik. Okey. Apakah pengalaman puan sebelum puan membuka Bahijah Auffiq ni? Pengalaman saya sebelum membuka Bahijah, saya pernah bekerja sementara di sebuah syarikat kedai pakaian di Kubang Krian lah. Bermula dari situ, saya cuba membuka sendiri syarikat dan dalam mencuba banyak jugalah yang saya dapat pelajari, saya dapat perbaharui dan terdapat juga faktor-faktor yang mendorong saya memula perniagaan pakaian ni kerana minat dan suka kepada fashion. Baik, untuk soalan seterusnya, boleh saya minta puan kongsikan serba sedikit latar belakang syarikat, latar belakang Bahijah Auffiq ni. Latar belakang Bahijah Auffiq ditubuhkan mula beroperasi pada bulan Mac 2023. Mula dibuka pada Mac 2023 dan sudah 3 tahun beroperasi lah. Mengapa puan memilih untuk menjalankan bisnes pakaian daripada bisnes lain? Kerana sudah mempunyai pengalaman dan juga pernah berniaga secara kecil-kecilan dalam jualan pakaian ni, dan bermula dari situlah saya memilih untuk teruskan perniagaan pakaian. Dan kedai saya pun ada pelbagai kategori produk lah. Contoh pakaian wanita, lelaki, wanita dan lelaki, wanita dan lelaki, pelbagai jenis tudung juga, aksesori wanita seperti pin, tudung, loko, barang kelengkapan umrah, kelengkapan solat dan sejadah, tilam, selimut, dan mengikut musim juga kita akan fokus pada musim sekolah, perayaan, sukan, kemerdekaan. Selama setahun Bahijah Auffiq beroperasi, dalam anggaran berapa orang yang terlibat dalam proses pengurusan syarikat? Sepanjang beroperasi sebelum ni 5 orang dan sekarang bukan musim yang agak ramai untuk cari ni kan keperluan, jadinya sekarang hanya 2 orang je lah kita fokus pekerja. Baik. Soalan seterusnya, butik Bahijah Auffiq ni, adakah ia mempunyai visi, misi, objektif? Belum. Yang kalau visi misi belum. Tidak. Okey, jika belum, apakah matlamat jangka panjang jangka panjang untuk perniagaan Auffiq Bahijah ni, Bahijah Auffiq? Ingin menjadi one stop center lah kepada warga jelawat yang ingin mencari keperluan pakaian dan ingin kalau dalam tempoh 3 hingga 5 tahun lagi, sasaran saya
ingin memperluaskan, menumbuhkan cawangan lain pada suatu hari nanti. Baik. Jadi sepanjang Bahijah Aufik beroperasi selama setahun, apakah cabaran dan masalah yang syarikat hadapi? Setakat ni cabaran terbesar adalah persaingan lah, kerana di sekitar kami terdapat beberapa kedai pakaian, contoh Hari-Hari, Zoria, dan mereka pun dan syarikat tersebut pun mengikut musim jugalah penyediaan dari segi kelengkapan baju, pakaian semua tu. Baik. Bagaimana kalau cabaran dari segi ekonomi? Kalau dari segi ekonomi, mungkin kuasa membeli pelanggan ni salah satu cabaran jugalah, kerana ialah pada masa kini peningkatan harga dah makin meningkat. Bila harga meningkat, pelanggan akan berjimat cermat dan kurang membeli serta pilih barangan yang murah sahaja mungkin. Baik. Soalan seterusnya, bagaimana trend sosial dan persaingan kedai pakaian lain mempengaruhi bisnes Bahijah Aufik? Trend sosial mempengaruhi koleksi kedai pakaian saya jugalah, kerana saya perlu mengikut trend semasa. Sebagai contoh, setiap program mempunyai tema tertentu untuk dipakai, seperti sambutan Merdeka, sambutan akhir tahun dan lain-lain lagi lah. Tetapi kedai saya mempunyai kelebihan menyediakan keperluan tu berbanding kedai lain. Saya mengikuti apa yang pelanggan, permintaan pelanggan lah. Baik. Bagaimana pula cabaran dari sudut undang-undang macam lesen perniagaan atau syarat permis? Kalau dari sudut undang-undang, setiap lesen mestilah diperbarui lah, dan kita kena peka terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh majlis tempatan. Ini alhamdulillah ini masih belum langgar sebarang undang-undang. Okey. Sekarang ni kan musim hujan, banjir. Kedai kita ni antara kedai selamat lagi lah beroperasi ketika musim ini. Dan tak mungkin dan tak akan ada faktor alam sekitar lagi lah. Kalau memberi kesan kepada kedai kita ni tak ada lagi. Boleh Puan ceritakan bagaimana rutin dan aliran kerja harian kedai dijalankan? Rutin seperti biasalah, pembukaan kedai, rutin harian pembukaan kedai bermula dengan buka kedai, buka lampu, kipas, buka sistem pos, seterusnya menyusun, menyemak stok, apa yang stok yang kurang kita top up, kita list apa yang perlu kita restock, cek harga, dan harga mestilah jelas. Selain itu tugas melayan pelanggan pun kita sentiasa santuni dengan layanan yang baiklah. Untuk sepanjang beroperasi ni, apa kaedah utama yang digunakan untuk memperkenalkan butik Bahijah Aufik ni? Kaedah setakat ini adalah secara walk-in sahaja. Okay. Adakah Puan bercadang untuk mengembangkan Bahijah Aufik ni pada masa akan datang? Ya, saya bercadang untuk berbagaikan lagi jenis pilihan pakaian. Ialah keperluan pelanggan minta lah. Baik. Adakah Puan bercadang untuk melancarkan produk baru? Produk baru, saya akan tambah jenis barangan yang belum lagi ada di kedai saya mengikut permintaan pelanggan juga, dan
bercadang untuk bina brand sendirilah. Baik. Macam mana pula dari segi strategi pemasaran? Kalau dari segi pemasaran, saya lebih ingin mencari seorang coach live yang fokus pada jualan online, online seperti TikTok lah sekarang ni, TikTok, Shopee. Baik. Seterusnya, adakah Puan pernah memohon sebarang geran atau bantuan kerajaan? Tidak pernah. Baik, jika kerajaan menawarkan bantuan digitalis, automasi atau pemasaran, adakah syarikat berminat? Ya, berminat. Kalau dari segi aspek, biasanya kerajaan akan bantu daripada segi modal ke, mesin ke, pemasaran digital ke, latihan kan. So saya kalau sebolehnya saya nak dari segi aspek mesin untuk saya jahit pakaian sendiri, brand sendiri lagi jimat lah biasanya. Tak perlu ambil dengan supplier, tak perlu cari stok mana-mana. Okay. Baik. Seterusnya, apakah harapan Puan untuk masa depan Bahijah Outfit? Boleh Puan kongsikan? Harapan saya ingin mengembangkan lagi kedai pakaian saya menjadi jenama yang dikenali, menambah koleksi, ikut trend lah, membuka cawangan lain, masuk ke platform online, memberikan pengalaman membeli belah yang selesa kepada pelanggan. Baik, untuk soalan terakhir, apakah nasihat atau pesanan yang ingin Puan berikan kepada usahawan muda dalam bidang perniagaan pakaian ni? Untuk usahawan muda yang baru nak cuba dalam perniagaan, jangan takut untuk mula dengan langkah yang kecil dan buat silap lah. Yang penting konsisten, belajar benda baru, jangan cepat give up. Bila jualan turun, biasalah jualan akan ada lah up and down. So jaga pelanggan macam kawan sendiri, urus flow duit dengan baik. Setiap bisnes memang akan ada naik turun, tapi kalau teruskan langkah demi langkah akan berhasil. Baik. Okey. Pihak kami mengucapkan jutaan terima kasih kerana Puan sudi meluangkan untuk menjawab sesi temu bual hari ini. Jadi, setakat ini saja interview kita hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey, sama-sama. Selamat berjaya semua. Terima kasih.